Pelik dekat Malaysia ni. Malaysia antara negara yang paling ramai orang buat kerja lebih. Tapi, dalam akaun bank tetap saja kosong pada hujung bulan. Padahal kalau nak ikutkan, gaji makin naik. Tapi entah macam mana, duit tu hilang macam kena curi. Hari ini, setiap kali gaji masuk, rasa macam hero Marvel. Makan sedap-sedap, Shopee pula penuh troli. Lepas tu, bayar semua bil sekali harum. Bila masuk minggu kedua, mulalah rasa mana hilangnya duit aku. Daripada situlah datang rasa stres. Minyak nak isi pun kena fikir 2-3 kali. Kawan-kawan nak ajak pergi lepak pun kita decline sebab apa? Duit bocor lagi. Yang lagi pedih, bila ada emergency datang, baru anda sedar tak ada satu pun sen dalam simpanan kecemasan. Tuan-puan, statistik bank negara pun cakap benda yang sama. Lebih 70% rakyat Malaysia tak mampu survive lebih daripada 3 bulan kalau mereka hilang kerja. Nampak tak tuan-puan? Ramai hidup daripada gaji ke gaji, macam hamster lari daripada roda. Penat tapi tak ke mana pun.